Memeras otak. Akmal ada banyak blok binaan. Hari ini, dia mahu membina menara yang paling tinggi dan paling kukuh di dunia. Akmal menyusun 1, 2, 3 tingkat. Tetapi, menara itu mula bergoyang. Oh tidak, tapaknya tidak cukup kuat, bisik Akmal. Dia cuba menukar blok besar dengan blok kecil. PRANG. Menara itu tumbang ke lantai. Akmal mengeluh. Dia perlu mencari cara yang lebih baik. Akmal mengambil masa. Dia melihat semua bentuk blok di hadapannya. Dia menyilangkan kaki dan meletakkan jari di dagunya. Dia mula berfikir dengan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba, dia terpandang blok berbentuk L yang unik. Ya, blok ini boleh mengunci tapak. Mengapa saya tidak memikirkannya tadi? Jeritnya gembira. Akmal menyusun semula tapak menara dengan berhati-hati, menggunakan blok L sebagai kunci utama. Dia bekerja dengan tekun dan yakin. Akhirnya, menara Akmal berdiri tegak dan lurus, jauh lebih tinggi daripada sebelum ini. Akmal bertepuk tangan, bangga dengan kejayaan fikirannya. Untuk menyelesaikan masalah yang rumit itu, Akmal telah berfikir dengan bersungguh-sungguh. Akmal telah memeras otak. Memeras otak. Maksud, memikirkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh.